Ketika dahulu lama sebelum sejarah umat manusia ditulis, orang-orang zaman purba itu berkata ada makhluk yang turun dari langit ke bumi ini, dan orang-orang zaman dahulu berikan nama kepada makhluk itu sebagai Anunnaki, the fallen angels. Tuan-tuan dan puan-puan, Anunnaki ini dikatakan penjaga kepada ilmu, pengubah tamadun, dan telah menjadi saksi kepada sejarah yang hilang. Daripada kota purba Mesopotamia, manusia mula mengukir sejarah, tetapi hanya sedikit sahaja yang dapat faham apa yang mereka ceritakan. Apakah mereka itu dewa atau Anunnaki itu sekadar makhluk dari sebuah sistem bintang yang jauh? Jawapannya andalah yang tentukan, kerana jawapannya bagaikan tersembunyi di sebalik kabus kegelapan. Tetapi satu perkara yang kita perlu fikir, jika perkara ini benar dan apabila mereka kembali ke bumi, apakah manusia-manusia mampu membuka mata, membuka fikiran kepada sesuatu yang lebih luas sebelum ini? Ini bukan sejarah, ini hanyalah cerita, dan cerita ini bagaikan satu panggilan memanggil jiwa-jiwa manusia. Apakah jiwa-jiwa itu berani menatapi perkara yang misteri? Sahabat-sahabat, terima kasih yang menonton. Jumpa lagi.